Dia macam, uish, suara apa ni? Dia macam meresap masuk. Oh. Naik pentas, ambil anugerah apa kan. Tu abang kata, seperti kau lah nak nasi. Dah rakam, tiba-tiba terdelete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Sembang Kita. Memperkenalkan kita punya guest ataupun tetamu kita hari ini. Kalau kamera tu dah nampak muka dia? Dah nampak? Anggut sikit. Kalau kamera dah nampak, saya tak boleh nak buat macam itu. Dah tengok muka dah kenal dah lah kan. Saya ada logo tu. Allah. Kita bersama dengan Abang Syahril Inti. Allahumma salli Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad. Abang Muhammad. Abang dah kali ya? Allahumma salli. Ini macam kita piramid lah. Kalau boleh sabar abang berapa banyak. Ya. Abang Syahril ataupun kalau budak-budak panggil Ustaz Musa. Ya. Cuba. Alhamdulillah. Adik-adik rajin mengaji ya. Sama dahsyat. Tapi tu kartun. Kartun Ni real. Kalau kat intim pun cakap gitu juga Tak. Ya aku Macu sikit lah. Assalamualaikum. Terimalah. Terima kasih kan. Macam ChatGPT ya. Masya, belanja sikit. Bagi penonton yang kenal macam kenal lah. Tadi Ustaz Musa, tapi yang untuk yang peminat nasyid mungkin daripada zaman zaman 2000 kan. Dia nak kena dengar ni suara. Bagi sikit, belanja sikit chorus apa. Belanja. Kasih-kasih lah. Boleh. Masa album. Kau tahu ku merinduimu, ku tahu kau menyintaiku, oh kasih. Serius? Saya zaman sekolah tu macam kalau Inti masa mula-mula keluar album ni kan, saya masa tu tingkatan 2000 tahun 2000 saya tingkatan macam tua sangat pula tingkatan 3 3 atau 4 SPM tahun bila? SPM 2003 Betul lah tu. tingkatan 3 PMR maksud PMR. Masa tu PMR kan kami budak nasyid sekolah pula. Memang kalau keluar tu kira semua saya dengan Ustaz Ilyas ceramah tu kami satu batch satu batch kan. So bila bernasyid tu nyanyi bawah tangga tu kira tempat yang paling best lah. Dia dua je bawah tangga. Studio lah tu. Studio. Bawah tangga dengan toilet. Studio recording kan. Jamie. so tapi nyanyi lagu intim. Tu bila jamming tu jadi Syahril. Siapa yang suara tinggi sikit tu kira cair. Betul ni. Kumpulan kami nama kumpulan Sutra. Sutra kasih ya. Dia punya minat intim tu kan intim dulu pakai ni turtleneck. Cari tu padahal Kedah panas tu. Mau tabiat tu. Allah. Tapi Ilyas dia suka jadi macam Hazamin. Hazamin kan suara dia macam ada dengung sikit kan. Siapa jadi Syahril? Syahril siapa ada 4 orang. Saya kena jadi. Entah. Alhamdulillah lah. Kena jadi tapi tak sampai. Mesti pecahnya. Lagu semua tinggi-tinggi. Allah. Tu antara yang throwback sikit lah. Jadi InsyaAllah lah. Terima kasih Abang Syahril bersama dengan kita. So dalam borak-borak kita hari ni Sembang kita ni kita banyak benda lah nak sembang. Nak cerita sikit kan. Tapi kalau kita mulakan dengan perkembangan sikit tu boleh? Alhamdulillah. Sekarang ni busy apa? 2025 ada tahun yang ke-25 intim lah. Jadi kalau orang 25 tahun ni dah umur boleh kahwin lah. Tapi kami dah kahwin. Maksudnya kumpul. Bukan balik-balik dah kahwin Awal betul. Tapi maksudnya sunat Nabi Muhammad lah kan. Rasulullah kan. Dia kahwin dengan Siti Khadijah tu umur 25 kan. Dalam sirah. Tapi kira usia Jubli Perak lah ni. Sambutan Jubli Perak. Dan Alhamdulillah tahun ni kita plan untuk ada konsert. Jadi insyaAllah lah. Kita dah buat tahun 2020 tahun dulu. Tapi masa tu 2020 masa PKP COVID. So masa tu konsert online. Nyanyi depan orang tak ada orang. Jadi bayang kan ada patut tak ada orang tepuk. Puan mikir apalah respon dia orang kan. Tapi adalah crowd dalam 3,000 orang yang beli tiket masa tu. So kita macam berlakon seolah-olah ada orang kan. Susah tu. Dan dengan banyak SOP kan. Tapi berjaya lah konsep tu. Kita jual tiket online dan juga ada merchandise kan. Intim dia macam bijak lah. Betul.
Betul, dalam industri nasyid ni susah sebenarnya dia. Kalau tak ada penonton, kita sebagai performer ni kita perlukan tepukan. Yelah. Kita perlukan macam sorakan ataupun Ada juga family kita. Adalah. Family Abang Munib ada, Miss Man. Tapi kadang family dia tak hafal sangat lagu kita. Dia dah hari-hari tengok. Tapi kalau fan tu, kalau kadang-kadang ada fan ni kan, kalau kita lupa lirik atau dia kita akan tak larat. betul. Sama-sama. Itu penting kan. Tapi intim buat online tu kira dahsyat kan. Tapi masa tu ada UNIC tau. Betul. Kita duit duduk di atas tiang kan. Betul. Duduk, kalau yang kos 25 tahun ni kena ada. Nampak. InsyaAllah belum lagi. Kita cucuk tu. Okay, kita nak throwback sikit lah bagi mungkin yang tertanya-tanya, okay, intim dah masuk Jubli Perak dah ni, 25 tahun. Kita nak throwback sikit sebelum menjadi intim. Ada yang kalau zaman sekolahnya, zaman yang dah bekerja sekarang, mungkin dah berkahwin, dulu dia minat intim, sekarang dah dapat anak tu dia letak nama intim. Muhammad Intim. Anak tu letak nama lagu Arabiatul Adawiyah kan. Ada. Farijah. Okay. Mesti ada kan? Sutera kasih. Sutera kasih. Dia letak apa lagi? Dia letak lagu Zangi Kasih. Ada satu taman dekat Kajang tu, Impian Kasih. Impian Kasih ya. Yalah. Tu intim tu. Semua nama intim lah kira. Okey, kita cerita sikit lah kalau Abang Syah sebelum jadi artis ni kan. Zaman sekolah dulu memang minat nasyid ke ataupun benda tu jadi macam tiba-tiba orang tarik je ke ataupun memang carilah nasyid ni, kira macam toreh-toreh ni keluar harmoni lah. Hebat tu. Okey, dia cerita dia daripada zaman sekolah rendah. Masa tu 80-an lah 87 darjah tu. So zaman tu zaman rock kan, zaman rock, zaman ballad. So kita suara budak kan. Zaman tu ada, kalau kat RTM dulu ada bintang kecil kan, macam minat lah tengok orang menyanyi, tengok budak-budak kecil menyanyi kan. Dan kat sekolah pun dulu ada pertandingan bintang kecil. Daripada tadika lagi pun dah menyanyi, masa dekat sekolah pun memang menyanyi. Ni tadika masa sekolah lah. So awal cerita ni. Tak apa, kita okey je. Kalau boleh saya lepas lahir tu. Lahir tu memang tinggi ada punya. Lahir tu nak tahu kan. Tu zaman sekolah. Maksudnya mula minat menyanyi tu zaman sekolah rendah lah. Daripada tadika lagi. And then sekolah. Tapi sebenarnya dalam family tak ada siapa pun penyanyi. Kan, tak ada darah daging orang seniman pun. Tak ada. Yang ada engineer, doktor kan. So cikgu. So mana datang tu tak pastilah. Orang kata arwah atuk dulu lah kan. Dia Kori lah kan. Jadi kita ni kari je. Kori. Tapi maksudnya tak ada yang mewarisi dia lah. Sambil lah masuk sekolah. Sekolah pun sekolah kebangsaan biasa. Memang macam-macam lah belajar muzik kan. So masa tu kita berminat menyanyi dan kita ada bakat untuk menyanyi. Masuk jugalah pertandingan masa tu, hafazan ada masuk. Tapi bila masuk sekolah menengah, dia mengubah saya punya dimensi kepada satu hiburan Islamik. Sebab masa tu tahun 93. Sekolah mana masa tu? Sekolah menengah Semak Labu. Semak Labu. Semak Labu. So sekolah agama. Rezeki lah dapat masuk. Sekolah abang seorang penuh. Masa tu direzekikan jumpa arwah Soleh Drill. Arwah Soleh Brothers. Abang Soleh Brothers. Jadi masa first week tu, minggu pertama orientasi tu, dia macam ada satu sesi macam recall lah. Kan, kita muhasabah, baring, lepas tu dia nyanyi live kat belakang, dekat stage tapi kat belakang. Dia macam, suara apa ni? Dia macam meresap masuk. Dia nyanyi lagu tu, Tuhan ku bisikan Menajak. dengan suara dia. Suara Arwah Soleh kan, sedap gila dia nyanyi tu. Kita macam masuk ke dalam roh nasyid tu, macam zoom masuk. Macam zoom masuk dalam diri kan. Tak dapat wahyu. Tak ada kan. Maksudnya dia mencetuskan rasa macam tak pernah dengar lagu bersifat macam ni lah. Padahal sebelum tu zaman ni kita dengar kan. Masa dengar tak? Nama ni pun awal lagi masa 93 tu kira ada juga lagu-lagu tu, tapi tak terdedah lah dengan nasyid yang macam tu. So sebab expose kepada muzik-muzik rock kan. Faham. Jadi kalau lagu rock tu minat lagu apa dulu? Saya ni minat Slam, Exist, tu minat lah. And then sebab key kita tu ni intim ni minat masa sekolah. Masa sekolah tu saya kat sekolah saya nyanyi Janji Manismu. Sebab key tu macam boleh relax.
Apa ni? Apa nama channel lagu dia? Bukan. Dan Janji Manismu. Itu tak janji. Oh dunia ini penuh kepalsuan kan. Boleh tarik macam tu lah. Sebab masa tu ki budak-budak kan. Bila nyanyi ki perempuan pun relax. Memang relax je masa tu. So tapi bila dah masuk sekolah menengah, kita ditugaskanlah menjadi penyanyi tapi untuk kanak-kanak. Sebelum ditugaskan tu masuk ruh nasyid tadi tu. Masa orientasi. So macam mana boleh terus minat nasyid? Pergi audition ke? Dia ada audition lah. Maksudnya pemilihan di kalangan siapa yang nak masuk nasyid masa tu. Gitu. So kita macam mendedahkan diri kita lah kan. Dan bakat terendam. Dan masa tu kita dah mula beli kaset-kaset Nada Murni. Dah ada dah kaset Nada Murni tu. Masa sebab rasa macam lagu album Munajat tu beli kan. Tapi masa tu tak dengar lagi suara budak-budak kan. Tapi lepas tu dapatkanlah dengarlah Sayang lah. Nada Murni 2 kan. So daripada tu lah minat nasyid sampailah terpilih untuk menganggotai Sautul Jihad masa tu. Kumpulan nasyid sekolah. Form 2 itu form 1. Form 2 dapat pergi pula ke studio rakaman untuk rakam satu album kaset Subangsih, dan form 3 Inspirasi masa tu. Masa tu ayah memang tak bagi lah sebab tengah belajar kot. Duduk asrama kan. Diam-diam tak beritahu dia. Rupa naik bas tu. Naik bas ramai gila ni. Satu bas 40 orang pergi kan. Itu dah sampai kuantia. masuk studio tu 3 orang je boleh masuk. Salah seorang yang terpilih saya lah. So yang lagi 37 orang balik lah. Kira lawatan ke studio lah. Kan, tapi adalah yang terlibat juga buat nyanyi ramai kan. Faham. Masa tu studio NSR dekat Sentul. Jadi dia yang pilih pergi studio tu sekolah. Sekolah pilih. Sekolah. Tapi yang pilih sampai 40 orang tu macam kelab nasyidnya rombongan lah. Tapi memang pelik lah. Studio tu dia pelik lah. Kalau 3 yang masuk, yang lain tu main percussion lah. Ada percussion. Ada kumpulan yang asal Sautul Jihad tu 10 orang. Belas-belas lah. Yang lain macam substitute lah. Siapa yang terpilih untuk dirakam suara dia, so dia akan masuk. Faham. Jadi yang 37 yang tengah menonton tu, jangan risaulah ya. Anda boleh cuba lagi. Datang studio intim pula. Dia kata kalau aku yang masuk studio tu, aku yang ganti Syah. Allah sebab. Dah tu namanya rezeki Syah. Rezeki. Okey. Cerita yang cabaran tadi kan. Ayah macam tak bagi. Betul. Kan. Kalau macam boleh share sikit yalah, kita tahu setiap artis ni dia tak bermula macam tu je, mungkin dia ada cerita-cerita dia kan, family macam mana kan. Macam kalau UNIC Bai dengan Fitri cerita, dia orang sama habis SPM datang KL, mak ayah memang telefonnya suruh balik. Kalau macam kira zaman sekolah betul sampai nak jadi ke masuk intim masuk UIA kan. Kita boleh cerita lagi kalau masa intim macam mana nak start tu kan. Ada tak cabaran-cabaran dia yang macam kalau ikutnya macam mana nak cakap kalau cabaran tu kita Abang Syah tak tempuh, tak jadi intim. Betul. Ada mesti. Sebab masa form 3 lah terutamanya, masa tu PMR. Jadi ayah ni dia macam kalau cerita Pramdi tu penyanyi, ahli muzik kan. Dia tak percaya kan. Teng kan. So benda tu tak masuk dalam kamus hidup dia lah kan. Tapi ayah apa Tok Bilal Kori? Tak, cikgu. Cikgu. Dia sekolah sedar. Mak pula sekolah TKC. Jangan. Cikgu memang. Jadi dia expectation kita punya study tu lah yang first lah kan. Jadi senang je. Arwah ustaz saya lah kan, dia kata dia tak halang kita punya minat tu, tapi dia kata Ustaz Fendi nama ustaz tu, dia kata yang penting awak cemerlang dalam pelajaran. So saya buktikan PMR dapat 9A. Bila 9A dapat ke naik pentas ambil anugerah kan. Tu abang kata seperti kau lah nak nasib jadi benda tu macam proven lah. Maksudnya lesen besar kan. Jadi form 4 tak ada album lah masa tu. Form 4, form 5 SPM biasa je lah. Sampailah layak masuk universiti. Perkhidmatan dengan nasyid tu kira macam pada dia orang minat lah kan. Dan macam mana kalau orang lain minat bola, minat sukan, minat persatuan ke kan. So kita minat di bidang tu, dia tak ada menghalang lah. Sebab dia pun cikgu, dia faham. So cuma dia tak nampak lagi nasyid tu sebagai satu industri, satu career.
Masa dah dah dapat tu, lepas tu dah masuk nasyid dan minat nasyid dan sebagainya. Ya. Nampak ke akan jadi intim ni? Dia masuk universiti UIA tu memang masa tu macam yalah sama belajar lah kan. Dah ambil pun bidang kejuruteraan. Tiba-tiba ambil kejuruteraan kan. Patutnya ambil lah ilmu wahyu kan. Tiba-tiba masuk ambil engineering sebab belajar SPM ambil sains account lah. Account. And then sambung UIA memang dapat matrik UIA, matrik kejuruteraan dekat PJ betul tu kan? PJ lepas tu pindah ke Gombak. Tak, dia mula kat Lembah Pantai. Lembah Pantai lepas tu pindah ke PJ, lepas tu bawa ke main camp di Gombak. Di Gombak. Jadi masa tu 97 Raihan keluar. 97 SPM. Saya dah jadi 5. Dah 5 kan? Jadi 5. SPM masa tu macam jiwa tu macam jadi macam ada macam ada future lah nasyid ni. Kan dengan ini lah. Raihan kira impak dia tu sebab kita kenal dia orang tu daripada Dezi, daripada nama ni. So tengok pergi dia tu memang viral kan. Semua nak jadi Raihan. Semua nak jadi Raihan, pakai Raihan, kopiah Raihan kan. Cikgu pun naik Raihan. Kenapa kan? Dan baju kuta pun pakai baju Raihan. Baju Raihan, kan? kopiah Raihan. Memang kalau kat Kedah dulu habis pekan Rabu tu habis Raihan. Kan memang laku lah. Tapi itulah kita sebab minat tu bila dapat masuk UIA, UIA tu dipanggil macam kilang nasyid tau. Dia kilang sebab masing-masing daripada kebanyakannya 80 ke 90% semua pelajar sekolah agama. Sekolah agama adalah kemenangan nasyid. Pertandingan agama. Jadi dan kita pernah jumpa dekat luar dulu dengan Mewana, pernah jumpa dengan Alfa Umar, Semap Kajang. Boleh bertanding-bertanding kat sekolah tu kan. So bila masuk universiti jumpa dengan geng-geng nasyid. Pasal zaman tu pula 97 98 memang tengah trend. Jadi terjumpa dengan Azamil. Azamil tu satu course. Satu kelas lah. Dia pun engineering juga. Tapi dia grup dia di Kuantan. Dia sekolah menengah agama Al-Ihsan di Kuantan. Jadi pun masa first year tu lah. Dia memang excited lah untuk minat nasyid dia tu sebab dia zaman sekolah kan. Lepas tu jumpa kita orang. Lepas tu kita orang pun memang kat universiti tu menubuhkan intim tu lah. Intim tu dilahirkan di UIA tu. Yang bagi nama tu. Ya betul. Yang bagi nama intim tu kawan engineering juga. Dia tu dulu sekolah menengah agama, sekolah menengah SMKA Semakel. Macam mana nak dapat nama intim tu? Dia tengah dengar ni. Siapa nama dia yang bagi? Nama dia Muhammad Kamarul Zaman. Dia kumpulan daripada Semakel. Semakel ni ada suara Semakel. Faham? Nasihat. Nasihat. Dia punya ni senior dia nasihat lah. So dia ada masa tu Nasihat baru release album. Dan album tu dia ada macam fan club yang dinamakan Intim. Asalnya Intim tu nama fan club Nasihat dulu. Cadangan untuk dinamakan lah nama tim tu sebab dia kan Nasihat for Intim. Okay. So zaman-zaman tu kan di hati lah kan. Kalau tak edit Intim tu ada nama apa? House ke? tak jumpa nama lagi. Tapi macam tak terfikir nama pun lah. Minat lah. Yang penting kita punya team tu Intim lah. And then bila situ rezeki tu kita jumpa lah Hijaz masa kita dekat Matric. Kita buat konsert kawan tu. Dia orang datang, dia orang dengan Raihan datang, Robani pun ada datang sebagai guest. Dia orang tengok talent kita tu, dia berminat untuk dirakamkan album masa tu. Tu sejarah awal je lah. Yang terpilih masa tu sebenarnya saya, Azamin, Rahim belum ada lagi. Dia UIA kan? UIA. Hisham dengan Suhaimi. Hisham dia tak join Intim lagi awal tu. Dia ada kelab, dia dia di bawah ilmu wahyunya kuliah. Ada kumpulan dia. Lepas tu si Suhaimi pun ada kumpulan Marjan bawah apa nama ni bahasa Arab. So yang ada masa tu Ahmad Ipin. Ipin Hijaz dan ada 2 orang lagi kawan Ipin. Itu dia asal Intim juga kan? Ya. So sebenarnya asal tu memang saya dengan Azamil lah. Abang Ipin Intim lah jadi patutnya. Sebenarnya memang dia sempat rakam 3 lagu. Dan daripada tu kita rakam maka siap 3 lagu tu tiba-tiba dia buat keputusan dia nak tarik di Ipin. Betul. Sebab pada dia tengah study lah. Kami pun sebenarnya tengah goyang kat masa tu. Macam ni kan kau dah jadi artis kan, dengan nak show lagi, dengan nak study kan, mesti kan. Boleh kan, tapi macam sebab minat kan.
Jadi kita kata okey lah. Lepas tu masa tu Abang Hashim Basir. kan Hashim. Aiman. Dengan Abang Isman, Abang Munib bagi semangat kita, kata boleh je. Sebab sebelum tu dia ada kumpulan yang Iman tu. Iman kan. Apa lagu ibu tu. So Ali Batar tu. Ali Batar yang first tu. Dia kata ni budak-budak sekolah pun boleh kan. Maksudnya dia janjikan untuk susun jadual belajar dengan show lah kan. Faham? Boleh atur lah. So jaminan tu tengah menguatkan kita punya keyakinan dan juga parent kita lah. Nak convince dia orang tu memang cabar gila lah. Dulu zaman sekolah. Betul. Bila kat universiti nak jadi artis tu. Dia lagilah. Apa yang paling mencabar apa? Paling mencabar sebab kita ambil engineering kan. Kita macam gila kau. Memang tadi tu memang kalau orang Negeri Sembilan kan. Mak cakap macam mana kalau Negeri Sembilan? Mak orang Melaka. Orang Melaka, ayah. Dua-dua Melaka. Orang Melaka, title Negeri Sembilan lah. Memang labau lah kan. Habang. Sabar je lah kan. Jadi dia kata apa jaminan kau esok keluar belajar engineering lepas tu nak ni kan. Tapi kita buktikan. Maksudnya kita boleh susun jadual belajar kita dan ternyata kita berjaya tamat sebagai graduan kejuruteraan. Baru. Dan walaupun menempuh pelbagai rintangan dan cabaran, ada 3-4 album dengan bawah hijaz, kita berjaya juga tamatkan pelajaran. Itu yang paling utama lah. Pelbagai rintangan. Ya, saya. Dahsyat nampak. Dalam podcast kita ni yang boleh sembang kita saya dalam nasi-nasi pun kan adik lah yang nasi kan. Dia pun baru tahu cerita sebenar. Pernah jumpa dia masa dekat kolej Al-Ihsan. Insania. Setengah kumpulan apa? Malu-malu. Kumpulan Za'faron lain. Za'faron tu kumpulan apa? Zulfat. Saya cerita macam ni jugalah zaman universiti kan. Lepas tu rezeki jumpa hijaz. Tak tahu dah jadi rezeki. Itu cerita lain. Itu podcast nanti Mas Syarif jadi host, saya jadi. Boleh. Nanti saya tanya pula. Okay. Mas Syarif, lepas ni kita nak tanya sikit lah. Sonok tak sonok dah jadi artis, public figure kan. Cabaran dia macam mana. Tapi kita nak berehat dulu lah. Saya pun dah berserak ni. Tadi buat apa ni kan. Kita minum dulu ni air apa ni. Bismillah. Air kosong je bagi minum. Bagi hati tarik ke. Kita jumpa selepas ni dalam Sembang Kita-Kita. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami dalam podcast Sembang Kita-Kita. Sembang Kita-Kita ini ada Abang Syah. Yes. Daripada kumpulan Intim. Ya. Tadi kita dah tahu sejarah dia. Kalau tak jadi Intim apa nama sebelum tu? Kumpulan nasyid yang sekolah tu Satu Jihad. Satu Jihad. Masa bunyi jet. Bukan Satu Jahat, Satu Jihad. Jihad Okey. Itu pengalaman zaman sekolah, lepas tu boleh jadi artis, lepas tu mencabar kan nak convince mak ayah tu semua. Best cerita tu kan. Jadi kalau siapa yang terlepas boleh ulang lah balik dengar kan. Okey, kita sambung sikit. Mungkin kita nak masuk dalam sikit. Ni cerita-cerita bila dah zaman sekarang lah bila dah jadi artis, dah jadi public figure kan. Lepas tu dah ada atas pentas, mungkin kat pentas orang kenal, atau kat TV orang kenal Intim. Nampak best lah kan. Album pertama meletup kan. Zaman tu kena kecam juga kan. Kena kecam apa semua. Semua tak ada social media kan. Atau kalau lagu kasih kan. Nanti nak cerita kan. Tapi yang kita nak tahu ni, benda apa yang susah ni jadi artis nasyid. Antara yang pioneer juga tau. Sebab lepas Hijaz Intim keluar dan meletup masa tu. Apa yang paling mencabar? Baik, tahun nak cerita 25 tahun punya cerita ni 25 minit tak muat. Tapi pengalaman awal lah masa 2000 tu. Firstnya pengalaman rakaman. Kita rakam. Ahli yang line up dah cerita tadi kan. Abang Ipin tiba-tiba tak ada, tinggal saya dengan Azamin. Lepas tu masuknya Suhaimi, masuknya Hisham. Dia orang masuk tu Ijaz cari. Kira audition juga lah. Audition juga. So line up yang betul-betul keluar album, saya, Azamin, Syam dengan arwah Suhaimi lah. Jadi tu antara cabaran pertama. Yang kedua, dah rakam, tiba-tiba terdelete. 3 lagu. Dia Sinilah Kita, Akrab Persahabatan dengan terdelete sebab PC lama. Studio arwah Abang Ali Yassin dekat Subang tu. Jadi dia korap lah, dia hilang, dia dah siap ni. Dah siap share. Allah, masa tu macam tapi macam ada tak macam dah tak ada harapan di hati tu. Tak, memang kena rakam balik. Macam petanda. Kan macam petanda nak kena stop dah kan. Ingatkan tak ada kan. Tapi
sebab semangat minat. Jadi masing-masing pun bagi komitmen teruskan, siapkan masa tu di studio arwah Ali Yasin tu 8 lagu. Oh, 8 lagu. yang terdidik tu record balik? 3 tu record balik. Record balik? Dah lah lagu Disinilah Kita dengan arwah Soleh Ramli tu paling banyak backup yang macam-macam kan. Penuh gila. Tapi arwah Soleh ni dia seorang yang sangat teliti. Dia dia perlu lagu-lagu dia. So dia pandai, dia adjust. Benda tu masa tu teknologi tu tak ada lagi. Dia pandai kopi-kopi tu kan. Jadi sebab masa tu kita rakam, ni rahsia sikit lah. Kita suara yang solo tu kita double. Supaya dia jadi tebal. Jadi tebal. Supaya dia tebal kan. Tebal sikit Zaman-zaman tu memang Raihan pun Hijaz pun kalau dengar lah balik. Betul. Kan suara tu dia nak ditebalkan untuk part solo. Solo je lah. Tapi kalau yang ramai tu kita repeat banyak kali lah kan. Itu cabaran hilang 3 lagu hilang. Lepas tu yang 2 lagu last tu, lagu Siti Khadijah dengan lagu Kasih Kekasih, last song tu. Macam kita tak sangka pun album tu ada lagu kasih-kasih. Okey. Album tu sebenarnya kita nak ketengahkan konsep intim. Intim tajuk dia Sebatan. Sebab kita bawa lagu Akrab Sebatan. Akrab Sebatan dua kali nyanyi lagu rakam lagu tu. So macam ingatkan tajuk album tu Akrab Sebatan. Tiba-tiba last song Kasih Kekasih. Masa tu duduk kat tepi longkang kat studio dengan Azami kan. Kita ni betul nak nyanyi lagu ni kan. Pelik nasib kot. Bila mula-mula dengar lirik dia tu kan, macam mana boleh terima lagu Abang Isman? Lagu Abang Isman. Abang Isman dia kan dia straight, dia tegas sikit kan. Kata abang nak kau nyanyi lagu ni. Macam nak tolak tapi dah sign. Dah kan. Tak tolak kan. Lepas tu dia macam bersungguh-sungguh kan nak kita nyanyi. Lepas tu dengan Abang Ito pun kita jumpa. Abang Ito pun kata insya-Allah lagu ni dia Abang Ito. Dia Abang Ito. Betul. Jadi kita pun tak confirm macam boleh ke kan? Apa yang menghalang inti masa nak nyanyi lagu tu? Masa mula-mula lah. Memang lirik lah. Lirik dia tak kena macam dia sekolah agama ke? Sekolah nasyid kan. So keputusan tu kita terpaksa pejam mata, rakam dan kita kata tawakal lah. Rilis album Kasih-Kasih. Batu daripada dalam keadaan hati tu macam berat lah. Terima apa jadi pun kan. Memang rilis lah Kasih-Kasih. Kena kecam? Kena kecam. Bukan sangat kecam. UIA pun tak bagi show lagu tu. Ya. Sebab lagu tu sebab dia tak menggambarkan nasyid. Nasyid kemanusiaan tu kan. Cinta sama manusia kan. So tak boleh. Jadi dia menolak lah benda tu. Kena ban tapi boleh jadi artis. Tu kita nak cerita lepas ni. Banyak cerita ni, 25 tahun. Anda kena tunggu bersama dengan kami. Kita rehat saja. Boleh. Okay, kita jumpa selepas ni dalam Sembang Kita. Kembali bersama kami dalam Sembang Kita. Okey, bersama lagi kita Ahmad Syahril daripada kumpulan Intim Okey. Alhamdulillah. Dengar bawa orang tahu kata live. Sembilan. Air Berduduk Insan. Masya. Okey. Temu sikit Okey. Sebut pasal Berduduk Insan. Kira bagi penonton yang tengah tengok podcast kita pun, selain Mas Syahril ni dia aktif di pentas-pentas menjadi penasyid, public figure. Lepas tu bersama dengan Peduli Insan ni, Ikon Kemanusiaan Peduli Insan, NGO ni. So macam mana boleh kita nak buat kerja-kerja kemanusiaan ni? Kan bila intim ataupun artis lah. Artis pun dia mungkin ada kerja-kerja artis ni kan, nak atas pentas, lepas tu kena rakaman busy. Tapi kalau dengan NGO ataupun kita buat kemanusiaan ni kan kena turun padang lah. Betul lah. Macam mana boleh pilih kerja? Dia jiwa kemanusiaan ni ialah semua manusia kan. Tapi kita daripada zaman sekolah lagi kan, bila kita terlibat dengan persatuan-persatuan membantu orang kan, ataupun mangsa-mangsa banjir. Banyak je kes-kes yang daripada sekolah lagi kan, kita tolong dan kita menyantuni anak-anak yatim pergi rumah orang tua kan, zaman di sekolah, zaman universiti.
So benda tu menyebabkan kita rasa macam kita memang dah, jiwa tu dah ada. Kan? Semua intim memang macam tu. Dah start dulu lah. Dah start dah. Mesti. Jadi sebab tu bila kita tak buat, kita rasa macam satu kelompongan, kekosongan kan. Dan kita perlu manfaatkan orang kenal kita tu untuk kita menyumbang balik pada masyarakat. Betul kan? lah. Sebab tu masa awal-awal intim, masa bawah hijah kan, dia bawa je kita orang dengan program Yadim, program NGO kerajaan, NGO yang swasta pun ada. Pergi ke rumah-rumah, kadang-kadang ada yang misi dakwah macam Sabah Sarawak, ataupun pergi ke kawasan pedalaman yang orang-orang asli. Tu padah Kadang kita pun masuk kat situ, kita nak nyanyi nasyid, tapi dia orang ada yang bukan Islam kan. So kadang ada masa kita kena nyanyi lah, kalau rasa gembira tepuk tangan, macam tu. Ingatnya lagu Happy Birthday. Whatever lah lagu yang orang kata umum, untuk menghiburkan mereka. Yang penting bagi dia hiburan. Betul. Yang penting kita pergi situ untuk buat konten, untuk mengajak orang memberikan sumbangan kepada misi-misi macam tu. Bawa orang perasan. Betul. Jadi macam tu lah, macam mana kita terlibat dengan Peduli Insan ni. Yang mana yang ni lagi besar lah, sebab misi dia difokus untuk pelarian Syria. Kan? Jadi kita pun dah kenal dengan warga Peduli Insan yang kebanyakan yang memang ada orang Syria sendiri. Dan kita dibawa ke pejabat dia dekat sana. Kita melihat sendiri. Di Syria? Syria. Kita pergi sepadan di utara Syria, sepadan selatan Turki. Masuk kawasan pelarian. Pagi tu memang orang risau kan. Maksudnya keluarga risau. Sebab kita pergi zon pegang kan. Tapi sebabkan keinginan kita nak menyampaikan tu. Kita pergi, mungkin Fakrul pun dah pergi. So sama ada kita di Lebanon atau ada pengalaman juga lah. Pergi Syria, masuk kawasan tu, kita melihat sendiri realiti kehidupan mereka yang dulu ada rumah tapi diuji dengan kan duduk dalam kemah canvas dengan kekurangan bekalan air, makanan, lecek tak ada. So kita menyelami kehidupan macam tu, sebenarnya meletakkan diri kita realiti lah. Itu memang realiti yang berlaku, dan kita manfaatkan orang, nama kita tu untuk orang keyakinan orang untuk menyumbang. Itu kita rasa satu tanggungjawab lah. Kan? Sebab realiti hari ni banyak je isu-isu macam salah guna nama kan. Nama dana kan. Jadi kita nak yakin yang kita pergi melihat sendiri prosesnya, pengurusannya betul. So sebab tu betul-betul sampai. Dan kita sendiri yang menyampaikannya. Jadi orang kata tukang sampai lah. Kan? Jadi kita rasa terpanggil untuk terlibat sebagai ikon misi kemanusiaan ni. Rasa puas tak? Rasa puas. Sampai tu. Rasa memang dan kita bersyukur sebenarnya. Sebab macam kawasan macam kat Syria kan. Masa tu siapa je boleh pergi. Betul. Kan memang orang yang terlibat dengan NGO je boleh pergi. Sekarang ni kalau mungkin di Palestin tempat pergolak kan. Tempat pergolakan, peperangan. Dan kita seolah-olah macam pergi berjihad lah juga kan. Jihad untuk kemanusiaan. Jadi apa-apa berlaku memang tawakal lah. Tu kira memang wife memang video call je lah nak update. Tahu kan? Risau. Risaulah kan. Tapi macam music video dia lah kan. Kita balik lah. Yang tu dia buta, lepas tu tak balik kan. Itu dia ada inspirasi tu kan. Okay. Tu ceritanya lah. Apa ni, daripada intim, lepas tu jadi sampai kerja kemanusiaan ni kan. First impression orang macam mana? Intim kot. Artis turun datang bagi bantuan. Ya. Jadi sebenarnya orang mengenali kita tu adalah satu nikmat Allah lah kan, kurniaan Allah yang kita perlu manfaatkan pada tempat yang baik lah. Kalau kita tak ajak mandala ala khairin falahu ajruin kan. Macam tu kan. Siapa yang menunjukkan pada satu benda yang baik, maka ganjaran ni yang sama. Mungkin kita dari segi kemampuan material ataupun harta mungkin kita tak mampu. Tapi untuk tak nak bagi tahu je. Tapi maksudnya kita ada Allah kurniakan, iyalah, dikenali orang kan. Itu satu nikmat rezeki juga. So bukan setakat di negara kita, dikenali di luar kan. Macam kita pergi yang first trip ke Syria tu, kita buat Facebook live
sampai boleh kumpul hampir 1 juta kan. Oh, yang tu apa yang 12 jam. kempen musim sejuk, Sejuk. kan? Ya, yang duduk dalam tengah salji. Ya Allah, ya Allah. Itu Boleh share sikit tu benda apa yang mungkin lah macam boleh share sikit pengalaman bersama dengan Brother Insan pergi misi kan. Antara misi-misi yang pergi tu yang rare, yang pergi duduk dalam masa tu memang musim sejuk dan kita betul-betul buat live tu di dalam kemah canvas. Kan? Dan balik dengan tempat kawasan tu memang di dalam zon peperangan, zon pergolakan, dengan nak mendapatkan internet, dengan nak dapat. Tapi alhamdulillah masa tu ikon-ikon yang dijemput untuk bersama-sama kita dengan live kan. Ada daripada Turki, ada daripada Syria tu sendiri kan. Ada ustaz yang bersama-sama kita lah. Dia online lah. Dia sebagai guest, kita sebagai host. Dan kutipan tu berjalan. Alhamdulillah 800,000 terkumpul. Alhamdulillah pada hari tu. Ada yang sumbangan daripada New Zealand pun ada. So kita memanfaatkan teknologi kan. Digital kita boleh stream satu dunia untuk mengutip bantuan untuk saudara kita di Palestin, di Syria. Yang paling mencabar masa tu apa? Paling mencabar memang lain cuaca. Dia saya rasa 2 kali kot terberhenti. Oh, live tu terberhenti. Sebab satunya memang Facebook tak boleh lebih daripada 8 jam masa tu. Masa dia stop, lepas tu kita start balik. Tapi crowd tu di situ juga. Dia macam maintain. Dah lah masa Malaysia dengan masa Syria tu berbeza. Tapi alhamdulillah yang bersama-sama kita masa tu tak adalah trend orang nak tengok live sangat. Masa tu Facebook kan. Tak ada. TikTok pun tak ada masa tu. So alhamdulillah dapat terkumpul. Dan selain daripada orang melihat kita sendiri di situ, dia orang dapat info-info yang baru daripada jemputan yang dalam live tu, yang daripada Palestin, daripada Syria sendiri, daripada ustaz-ustaz ikon-ikon kita yang bagi semangat. So benda tu satu macam podcast juga lah kan. Tapi live dekat bukan pakai green screen apa, memang bergili-gili. Ada kadang kita tengah ni kan, yang tu cakap Arab, kita macam dah barai lah, dah barai. Arab malam lah. Dah barai kan. Kita ada yang tidur bawah kan. Tukar-tukar. Sebab dia dalam kemah je. Tempat kecil. Bayang kan. Dengan pakaian sejuk tu. Memang kena all the way. Dah negatif lah suhu. Yelah. Man. Kosong tu memang confirm lah. Memang sejuk. Dia start tu daripada subuh. Lepas sembahyang subuh, kena sembahyang subuh di situ. Lepas tu nak sembahyang Zuhur dengan Asar tu. Ambil wuduk. Tapi memang orang Syria ni dia punya akhlak, menyantuni duyuf rahmat. Duyuf apa? Memang sangat tinggi lah. Walaupun dia duduk dalam kemah, tapi dia bagi kita tuala untuk keringkan, bagi kita cebok. Manas ke apa pun. Dia memang, ya Allah kata, dia yang sepatutnya perlukan bantuan, tapi dia meraihkan kita di situ. Masya Allah. Takut. Yelah, orang kita pula pelarian tu tak? Kan? Tadi muka Melayu. Muka Melayu kan. Tapi nasib okey, itu pengalaman yang best kan. Pengalaman idea gila siapa ni? Siapa yang punya idea yang nak buat live lama stream dekat salji? Idea ni daripada tim penulisan sendirilah. Dia orang cuba sebenarnya. Dan berjaya, ternyata berjaya. Dan sebab kita sebagai host je yang handle benda tu kan. Dan berjaya dan alhamdulillah kita rasa misi kita masa tu tercapai lah kan. Dan kita harap ada lagi lepas tu, cuma cabaran lah benda tu, banyak cabaran. Nak dapatkan line, nak dapatkan current pun susah. Kan? Dekat kemah kan. Kemah memang tak tahu lah, itu dia orang pakai generator je. Ya. Ada genset ada bawa. Pasal malam tak ada sana kan. Tapi boleh dahsyat, dia boleh satu idea yang sangat brilliant. Brilliant, betul. Kami pun saksi tau kita tengok di masa live kan. Bagus. Di pejabat ni ada yang kontrol juga kan. Dia orang sini pun bila tak, yelah terputus tu macam-macam lah kan. Sebab dia zon 20 km antara sepadan Turki ke Syria tu memang zon perang. Dan apa-apa berlaku boleh berlaku je kan. Tapi dia di bawah tentera Turki lah yang kawal masa tu. So ni tahun keberapa intim dengan penulisan dah? Tahun kelima. So jadi apa ni intim dan juga Mak Syahrir dengan intim sendirilah boleh kongsikan sikit kan. Soalnya pengalaman yang paling bahagia lah sama penulisan dan sama-sama yang kita ni kena cakna lah tentang isu kemanusiaan ni.
Baik, sebagai kesimpulan, siapa pun kita, di lapangan apa pun kita, sebenarnya kita boleh menyumbang. Kan? Dan kami ni, ialah, mungkin ada lagu Selimut Kasih untuk kita sumbangkan sebagai sebahagian daripada lagu kemanusiaan, dan kita terlibat dengan misi-misi ni. Jadi kita harap semua orang boleh terlibat, tak dapat pergi, mungkin dapat memberi. InsyaAllah. Dan kalau sekurang-kurangnya kita mendoakan. Bila nak pergi lagi? Ada lagi? Harapnya tahun ni ada lagi. Awal tahun itu kita pergi Thailand. Kita pergi, itu misi Ramadan. Itu pun lain pula dia punya cabaran dia kan. Yaman, Afrika semua tak pergi lah. Belum. Kita beli tu musim-musim panas ni bawa intim. Try kan? 24 jam live musim panas. Try tu. Berpeluh lah. Kan? Kita tahu cabaran. Okay, apa pun kita harapkan menjadi inspirasi lah kepada penonton-penonton podcast kita ni kan. Tak kisah siapa pun kita, tapi kita boleh menyumbang untuk ummah lah dalam misi kemanusiaan, insyaAllah. Jangan tunggu kita ni ada nak tunggu ada semua baru kita nak buat. Betul. Apa yang ada kita bantu kan. Betul. Okay, Masya, kita dah sampai ke penghujung dah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Rasa lama tu. Masa datang. Mungkin sikit lah apa-apa kesimpulan ataupun ucapan sikit ke. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada Fakrul sudi bersembang kita petang ni. Kan? Terima kasih lah. Kali ni. Saya tak datang, saya sembang seorang-seorang. So, apa pun sembang kita ni maksudnya kekitaan tu. Dalam hidup kita ni jangan ada sifat pentingkan diri sendirilah. Keakuan. Biar there is no I in team. Kecil kan? Macam quotation kan? Maksudnya there is no I in team. T-E-A-M tu tak ada I. Okay. In team. So maksudnya dalam hidup kita perlukan sama ada kawan. Ada I? In. T-E-A-M tu tak ada. In team tu tak ada. Team tak ada. Tapi ada orang bijak dia kata, ni rahsia. A tu ada I sebenarnya. Ni kalau ni dia jadi I. Dalam A dah kan. Tapi itulah maksudnya dalam hidup kita ni kita perlukan teman, kita perlu orang lain. Sebab dia boleh jadi sampai cinta kita ataupun kasih sayang kita pada Allah Taala. Masya-Allah. Terutamanya kepada orang-orang yang baik lah. Kan? Jadi berkawan dengan kawan yang baik, semoga Allah SWT jadikan kita yang tak baik ni makin baik, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. All the best kepada Mas Syarif dan Intim. Terima kasih banyak. Semoga maju jaya, insyaAllah. Selamatlah. Terus sukses. Sampai bila 25 sampai 50 tahun kot Intim. Amin. Satu nyanyi kasih pun. 25 lagi. Dah. Kan? Boleh tu. Nanti kita main bola lah. Bawa cucu-cucu nak nyanyi kan? Okay, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada anda yang bersama kami dalam podcast kita ni, Sembang Kita. Semoga ada kebaikan, ada manfaat, ada inspirasi yang dapat kita sebar-sebarkan kepada orang lain. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan anda untuk kita bawa guest-guest yang kompak, yang sempoi, yang santai macam ni. Tapi ada cerita-cerita yang boleh kita jadikan inspirasi. Okay? Jadi anda kena terus bersama kami dalam Sembang Kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.